Hai, selamat datang di channel Sameon. Hari ni Sameon nak main game Prison Life. Okey, bagi korang yang pemain lama Roblox, korang mesti tahu game ni. Ya, ini adalah game paling nostalgia lah menurut aku. Okey, dan kalau korang tertanya-tanya kenapa aku tak banyak sangat upload video, sebab sebenarnya aku ada exam dan study dan sebagainya. Tapi disebabkan exam dah habis, aku pun ada sikit lah masa lapang untuk aku upload video. Okey, tanpa kita cakap banyak-banyak lagi, mari kita teruskan gameplay. Let's go. So, inilah dia prison dia. Okay, dia punya penjara. Sekarang ni aku dekat dalam penjara dan aku tak boleh keluar sebab prison announcement breakfast. Oh, okay. So kita akan pergi sarapan dulu sebab sekarang ni waktu untuk kita sarapan. Kita akan jalan dekat sana. Okay, ada polis kat sini. Lepas kita ambil sarapan. Kita duduk lah. Okay, kita makan. Macam tu lah. Kita makan lah. Sebenarnya game dia ni agak simple lah orang cakap kan. Mungkin budak-budak suka lah kot main game macam ni kan. Boleh jadi polis, boleh jadi ni penjenayah macam tu lah. Kita jalan-jalan dulu. Okay, kat sini ada polis kat sini. Dia tengah pegang pistol. Okay, kita jalan-jalan dulu. Oh, polis ni memang nak tembak aku Macam mana ni? Aku tak tahu lah. Ada tempat apa ni? Apa ni? Oh, vending machine. Ni ada aku tak boleh keluar. So macam tu je lah game dia. Kita jalan-jalan kat sini. Macam tu lah. Dia ada polis kat sini. Tapi sebenarnya game ni kita boleh keluar tau daripada prison dia. Kita boleh melarikan diri tau daripada prison ni. Tapi agak susah lah sebab polis pun tengah berjaga-jaga. Macam tu lah. Nak keluar daripada prison ni memang cakap susah lah. Okay, so ada orang terperangkap dekat luar. Dia tak boleh masuk. Okay, kita boleh masuk. So inilah. Okay, so ini adalah yard time yang dimana kita akan ada keycard ni. Okay, aku dah jumpa keycard. Okay, sebenarnya keycard ni dia penting tau. Penting sebab apa? Keycard ni dia penting sebab dia boleh bawa kita lari. Sebab dia boleh bawa kita untuk larikan diri tau. Dia bukan bawakan kita, tapi dia boleh bukakan pintu untuk kita. Untuk kita larikan diri. FBI, open up! Bawakan kita pula dah. So kita tengok kiri kanan. Kita ada polis. Lari. Okay, mantap. Akhirnya aku berjaya ada polis kat atas. Oh my god. Kita merangkak. Lari. Kita masuk dalam ni. Lari. Okay. Kita lari. Okay. Ada polis yang berjaga kat situ. Nak buat macam mana alamak. Okay, tak ada siapa tahu. Masuk. Larikan diri. Larikan diri. Lari. Akhirnya Sameon juga telah terbebas daripada prison yang kejam itu ya. Oh my god. Wow. Akhirnya Sameon berhasil menyentuh rumput. Okay, so inilah dia luar daripada prison tu. Okay, kita lari dululah.
Okay, kita lari. Oh, benda tu. Kita lari. Ni, click to spawn car. Okay. Oh, kereta warna biru guys. Kita ada kereta Bugatti kat sini kan. Kita boleh drive. Oh, kereta ni macam aku rasa macam cacat sikit lah. Kita drive dulu. Yang mana ni? Oh, ini kawasan perumahan. Okay, faham. Okay, kita naik dekat bukit ni. Wow, akhirnya kita. Oh, ini ke markas diorang. Oh, kita boleh ambil AK-47 kat sini. Okay, kita boleh ambil Remington 870 kat. So, kita akan naik Bugatti kita. Okay, so kita drive kat sini. Kita drive. Oh. Minta maaf lah, Sameon ni memang tak pandai drive lah. Kalau drive kereta je boleh terbabas so. Memang sangat bahaya kalau drive macam tu. Okay, so kita akan masuk prison ni. Okay, so sekarang ni Sameon dan Bacon dan ada seorang lagi tu akan menghancurkan prison. Let's go. Kita hancurkan prison ni. Kita hancurkan prison yang jahanam ni. Yo, tembak. Mati. Yo, let's go. Oh, wah, tembak. Mati. Mantap. Wah, tembak. Aduh, sabar dulu. Wah, tembak. Tolong. Oh, aduh, mati. Aduh. Kita kena ambil keycard. Kita kena cari keycard. Okey, ada pistol. Tembak orang. Wah. Tembak boleh. So. Kita telah jadi polis pula. Oh, okey. Akhirnya aku telah menjadi seorang polis. Kita akan menangkap orang. Okay, kita akan tangkap dia. Wah, tak. Mantap. Aduh, mati pula aku. Aduh, mati pula dah. Oh, mati pula dah. Situ je lah game dia. Cakap simple game dia. Kalau budak-budak suka ke main game macam ni. So, itulah dia video kita kali ni. Dan macam tu je lah kan. Okay, bye-bye.